untuk musim 2006-2007. Si Ravichandran memulakan pertandingan. Ya, Kedah yang berhajat merangkul gelaran treble nampaknya harus berusaha keras kerana mereka sudah tentunya akan dihalang oleh pemain-pemain Perak kerana mereka juga satu peluang. Memulakan gerak Marlon tapi berjaya dikeluarkan dari situ oleh Azlan. Setelah sakat awal yang dilakukan oleh pasukan Kedah, tiba-tiba sentuhan dari Hasmawi yang terus kepada Marlon, tetapi tolakan yang dilakukan oleh Azlan Zainal memberikan lontaran kepada Vitirno. Nizam, Yusri di sebelah kanannya, sementara kita maju di sebelah kiri. Beri kepada Yusri. Yusri hantar sebelah ke tengah Khalid. Satu cubaan awal yang dilakukan oleh Khalid, tapi nampaknya Helmi bersedia dengan tendangan yang akan lemah. Cubaan pintar yang meyakinkan di sana ya. Kita inilah dia kehebatan Khalid yang kita, walaupun half chance, beliau berjaya melakukan sepakan ke arah gol dan sepakan itu semua. Ahmad Fauzi Syari mencari Marlon. Di depannya Azlan Zainal. Marlon cuba meminta Hasmawi memasuki kawasan penalti sekarang ini. Cantik kepada Ahmad Fauzi Syari. Hantar kepada Hasmawi. Sentuhan untuk Marlon. Oh, sayang sekali terus kepada Nasril. Satu pergerakan yang cukup menarik melibatkan 3 pemain Kedah. One touch game yang cukup menarik di sini. Satu one touch game yang cukup, gerakan yang cukup baik. Bagaimana Hasmawi kita lihat tadi, beliau menyedari kehadiran rakannya itu tadi, namun begitu kita lihat bagaimana beliau menyedari. Marlon Chan Win Hong. Perak diasak bertali arus. Tandukan yang dilakukan oleh Haking. Nelson dijatuhkan oleh Ahmad Syarul Azhar. Bagaimana pertembungan, pertentangan di bahagian tengah Azlan. Nyata sekali kita dapat Kedah ya, mereka dengan pantas dapat merampas bola kembali daripada kaki ataupun daripada Perak. Akan tadi, tapi kembali dikuasai oleh Kedah. Victor Andrak di tengah. Marlon, cantik kawalan Marlon melepasi Nanta Kumar. Cantik Khairil Mohammed memberi ruang untuk melepaskan sepakan. Khairil Mohammed, gol dari Khairil Mohammed. Ya, kita dapat lihat bagaimana Marlon ya menyadari kehadiran Khairil tadi. Saya dari tadi melihat di sini, saya dapat lihat Khairil berlari ya daripada bawah meluru ke atas dan Marlon dengan begitu bijak melakukan satu lorongan yang begitu menarik, dan kita dapat lihat juga satu skill yang cukup menarik dilakukan di sana oleh Khairil sebelum beliau melakukan tendangan ke arah gol itu tadi. Tapi di mana pertahanan Perak di sebelah Khairil? Azlan berada di tengah, akhirnya membuka ruang terbuka untuk Khairil, dan di sinilah dia mengecewakan Azlan dan akhirnya mengecewakan keseluruhan pemain Perak dengan menggegar jaring di belakang Nasril. Ya, Azlan terlalu memberi tumpuan kepada Marlon, di mana Marlon masuk ke dalam, beliau cuba mengikut Marlon, sebenarnya beliau diperdayakan di sana, dan bagaimana Khairil mengambil bertemu Perlis dan tewas 2004. Ya, pada awalnya tadi kita lihat bagaimana pasukan Kedah lebih banyak melakukan serangan di sebelah kiri pasukan Perak, namun begitu gol yang dihasilkan kini dari bahagian kanan. Inilah dia bola sepak ya. Ini sekali lagi Khairil. Nelson hantar, tapi terlalu ke tengah. Virakokoc dapat kepada Hasmawi, cuba hantar kepada Marlon. Cantik. Dari Marlon, satu pusingan dan gol kedua dicipta. Marlon Alec James mengukuhkan kedudukan Kedah hanya 1 minit setelah jaringan Khairil Mohammed. Jadi nampaknya dari segi psikologi Kedah di depan sekarang ini. Perhatikan di sini Hasmawi. Marlon berjaya lepas dari Kukoc dan juga Azlan. Di antara 2 pemain pertahanan itulah dia melakukan half volley sambil turning yang cukup mempunyai skill yang tinggi. Perhatikan di sini dari Marlon memperdayakan terus Nasril. Jadi Marlon berjaya melakukan jaringan gol yang ke-14 untuknya bagi Piala Malaysia dengan kutipan keseluruhan 39 gol. Haking di
Berikan di sini kepada Soleh dan Nelson. Akhirnya berjaya dirampas dan dipersalahkan di situ oleh Ahmad Syarul Azhar. Kad kuning kedua dan kad merah dilayan oleh si Ravichandran. Ahmad Syarul Azhar. Ya, dari awal minit tadi kita dapat lihat bagaimana beliau cuba mengatakan sesuatu pada Asmawi. Kemudian beliau mengasari Soleh. Dan kini kita dapat lihat beliau melakukan tackling dengan dua-dua kakinya. Dan ini adalah satu tackling yang cukup bahaya. Terhadap Sam Martin. Dan tinggal 10 minit. Kedah agak selesa tapi belum selamat. Fauzi Syari kepada Marlon, kosong di depannya. Sabri Abu membantu dari Marlon. Ini bermakna termenterilah kejayaan Kedah malam ini saya rasa dengan 3-0 ini. Dan Marlon mengesahkan beliau sebagai pemain terbaik perlawanan akhir. 40 gol telah dijaringkannya. Termasuklah dalam Piala Malaysia ini, itu adalah gol yang ke-15 dari Marlon Eric James. Gol yang kedua dalam perlawanan malam ini dan meletakkan Kedah 3-0 seperti 3 piala yang mungkin dalam genggaman mereka. Ya, satu lagi sejarah yang telah dicipta oleh jurulatih kebangsaan, jurulatih tanah air kita, ya, di mana dulu Daulah Saleh berjaya membawa Selangor menjuarai 3 piala dan kini Azrai. Tapi ada yang menyatakan kejadian